Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Jadi kali ni kita ke Red Brick Kitchen untuk kali yang kedua. Tapi kali ni Haifa dan suami dan juga anak-anak pergi sekali dengan mak ayah Haifa sekali. Okey, masa ni adalah pada raya ketiga. Raya keempat. Pada raya keempat, pagi raya keempat kita ke raya kelima. Haifa pun tak pasti, tapi hari raya lah kita datang ni untuk pergi ke Red Brick Kitchen. Okey, nak bawa mak ayah Haifa. Mereka tak pernah lagi datang dekat sini, tapi Haifa pernah datang dah sebelum ni dan Haifa suka vibe dekat cafe Red Brick Kitchen ni. So untuk Red Brick Kitchen ni sebenarnya dia adalah tempat yang dekat dengan bukit. Belakang tu ada bukit. Okey, Gunung Rapat. Okey, siapa yang duduk dekat Taman Panorama, rasanya lah nama taman kat area situ, okey, akan tahulah tempat ni. So dalam ni ada juga resort ataupun chalet untuk yang nak tidur. Nak mandi kolam kat sini kan, boleh lah. So jomlah kita nak masuk. Okey, untuk datang kat sini, kalau dulu kita orang datang walk-in je. Tapi bila Haifa baca review yang terkini, ramai yang cakap kena booking dulu. Kalau tak nanti penuh, so kena tunggu dalam sejam macam tu. So pagi-pagi tu Haifa dah suruh Sami Haifa WhatsApp Red Brick Kitchen yang tanya buka pukul berapa. Okey, pukul 10 macam tu diorang dah buka. So dia akan tanyalah berapa dewasa, berapa orang kanak-kanak, sebab diorang akan reserve meja dan kerusi untuk kita makan nanti. Okey, dan kelainan pada kali ni bila Haifa datang dengan family, okey, Haifa nampak dekat bahagian atas tu dah ada macam satu, kita panggil apa macam sliding punya tingkap. Bukan, sliding punya shade. Okey, untuk elak daripada matahari. So dulu tak ada tahu benda tu. So memang nampak terus dekat atas dengan dekat tepi-tepi. Tapi kali ni Haifa tengok rupanya ada shade dekat atas tu. Jadi kita tak nampak lah full langit dekat atas tu dengan bukit-bukit tu kita nampak, tapi dia jadi macam colour kelabu macam tu kan, sebab ditutup oleh yang tu lah yang Haifa cakap tu, penutup tu. So dekat belah kanan ni pun Haifa suruh Sami buka sikit tingkap tu bagi nampak suasana dekat bahagian luar. Okay, tapi Haifa tahu sebenarnya diorang tutup sebab kan sekarang kan macam pagi-pagi kadang panas dan sebagainya kan. Jadi diorang tutup lah. Tapi diorang akan buka sebenarnya pada pukul 4:30 petang macam tu, barulah fully buka semuanya. Masa tu memang cantik lah nak ambil gambar ke apa. Okay, tapi boleh tengok dekat Haifa punya Instagram, kita ada upload gambar Haifa yang dulu. Memang nampak semua, memang cantik sangat. Okay, tapi kali ni pun okey je, Haifa okey je. Okay, masa kami datang ni tak ramai lagi, baru ada 3 family yang datang dekat cafe ni. Marah dia. Ini pakai apa ni? Dah, boleh minum kan? No. Ni rakam ke apa ni? Tak ada ni. Pak, awak nak makan morning kan? Ni rakam ke? Dapat sini kan? Nampak je. Nampak je. Dia luas kan, dia nampak. Dah, boleh minum lah. Minum air panas. Kacau dulu kan? Siapa yang dapat tu? Kalau kita datang lambat kan nanti ibu dah tak bagi masuk lah. Ni isi daging. Celup. Nak susah lah. Ini tuang. Ya. Ni minum susu. Okey, jadi makanan pun dah sampai. Kami pun dah start makan time ni. Okey, kalau tengok yang kita order semua macam banyak yang protein lah macam tu. Kita tak ada nak makan yang manis-manis sangat. Okey, macam nasi ke apa tak, sebab inilah waktu pagi. So sebenarnya cadangnya macam nak breakfast je macam tu kat sini. Okey, so kita tak order lah yang berat-berat. Okey, dia ada juga yang macam pizza, semua tu ada je. Okey, kalau ada yang nak makan berat-berat kat sini macam pasta ke, aglio olio, lepas tu nasi ke apa, ada je kat sini. Okay, don't worry, boleh tengok dekat menu dan order apa yang korang suka. Okay, so ya, kita nak makan dulu. Enjoy. Sosis. Ini kacang. Kacang apa tu? Kacang pul. Kacang pul.
Dia punya tak ambil apa? Mak ambil apa? Chicken grill mushroom. Hati apa ni? Tapi tak tahu apa tu. Oh, hati apa ni? Ayam goreng. Waffle. Kan? Berapa? Satu dia. Dah dah. Kita macam ni. Oh, ayah nak ambil pinggan ni. Oh, ayah dah ada pinggan. Ayah dah makan. So, ayah nak pinggan satu dah macam tu. Oh, cecah dengan aiskrim. Dia nak makan apa dia? Orang punya dia tengok. Awak tak makan sangat ni. Dia makan apa dia? Dia Dia makan apa? Saya pun nak makan. Tak ada gigi. Nah. Ada isap menen je dia. Nak sosial lah. Nak sosial ni? Nak potong. Potong. Oh, lah betul. Okay, so sekarang Haifa cepatkan video makan-makan ni sebab masa ni Haifa dah terlupa nak tutup kamera untuk recording ni. So kita akan cepatkan lah, kalau tak video ni panjang and kami makan tu pun lama. Okay, so kalau tengok Haifa, kita share-share lah makan, sikit rasa tu sikit, rasa ni sikit kan, macam tu. So makan macam ni pun dah kenyang dah sebenarnya. Okay, tapi yang bestnya kat sini sebab pemandangan dia. Kalau Haifa lah, Haifa suka dia punya pemandangan. Lepas tu vibe dia, sebab kafe ni dia punya tempat duduk tu agak terhad tau. So dia bukan yang macam besar-besar macam tu, tak. Okay, tapi memang cantik view dia. Tengok ayah Haifa cakap tu, kalau ada air terjun dekat tepi-tepi tu cantik semuanya kan. Lepas tu belakang tu ada pool, tapi pool tu dia dah tutup dengan pagar. Mungkin untuk keselamatan kot rasanya. So masa ni anak Haifa dia dah start meragam sikit, mungkin dia nak berak. So lepas tu dia berak lah ya. Dan kita Haifa sambung makan pula sebab kita gile-gile jaga baby. So disebabkan baby dah berak, suami Haifa akan tolong membasuhnya dan Haifa akan mula makan. Okay, so macam itulah bila dah ada anak kecil ni, memang kita punya kehidupan memang akan jadi macam ni. Dia macam berulang balik macam Atia dulu. Macam itulah bila ada anak kecil kan. Nanti bila baby dah start makan, kita dah kena bawa dia punya bekal kalau pergi makan lah, sebab baby tak boleh makan makanan macam ni kan. So siapa-siapa yang adik-adik kat luar sana yang bakal ada baby, okay, follow Haifa sebab Haifa akan bagi tips-tips ataupun contoh-contoh yang bagus untuk adik-adik yang bakal ada baby. Okay, biasanya kalau macam ni kita akan pastikan, Haifa akan pastikan anak Haifa dia punya barang-barang semua ready dalam kereta. Okay, in case kalau dia membuang ke apa, kita ada alas semua dalam kereta siap, spray semua cukup, plastik sampah semua ada dalam kereta. Okay, so sama Haifa bawa ke kereta sekejap sebab Haifa tak boleh nak tunduk sangat sebab lepas-lepas season ni memang perut tu dah ada rasa ngilu sikit lah kan, bila kita nak menunduk ke, nak tukar pampers baby dan sebagainya. Okay, so yang ni anak Haifa yang first, umur dia dah 5 tahun lebih kurang macam tu lah. Dia dah tadika, dia dah pandai makan sendiri. Okay, masa Haifa tengok video ni, Haifa macam kesian kat dia sebab dia duduk hujung tu, dia macam dah pandai bawa diri tau. Dia dah pandai berdikari, independent sister. Dia dah pandai macam kalau kat rumah pun dia dah pandai tolong Haifa. Dia dah faham dah kalau ibu dia jaga baby, dia akan tengok TV ke, main ke, macam tu lah. Okay, dia dah pandai faham keadaan bila dah ada baby baru. Okay, thank you Atia Sofia. Semoga Atia Sofia menjadi anak yang solehah dan berjaya di dunia dan di akhirat. Ibu sayang Atia, love you. Nanti Atia dah besar tengok video ni tau. Baik dulu. Ini yang siapa? Butter. Rasa kat sini. Mana ni dekat roti ni rasa.
Sedap tak? Kan? Kita nak makan dengan telur ke? Rasa dengan telur. Nah, telur sikit. Sikit je. Makan kari pasta. Tak ada kurang habis. Dia boleh pilih nak sayang kan nak pasta. Ni dah bagi pasta. Wah, Watia. Sepek betul-betul tengok. Aduh, Maria. Dah penat dia. Penatlah. Okay, masa ni kita dah hampir selesai nak makan. Okay, baby dah, lepas tu baby nak minum susu lah. Dia dah start membuang semua. Dia dah lapar balik, dia nak susu. So Haifa akan sentiasa pastikan Haifa akan bawa susu dalam handbag Haifa. Walaupun handbag Haifa tu kecil, tapi dia akan muat untuk isi susu dan juga dia punya kain lap. Itu yang paling penting sekali. Okay, so kita dah habis makan. Kita nak ambil gambar kat bahagian luar ni. Okay, cantik sebab background dia adalah berlatar belakangkan bukit ataupun gunung. Haifa tak pasti belakang tu, Haifa rasa macam bukit. Okay, dan juga berlatar belakangkan itulah yang hijau-hijau tu, cantik. Okay, tapi kalau dia buka yang macam Haifa cakap shade yang dekat atas tu kan, shaders tu, shaders apa nama benda tu Haifa pun tak pasti yang kat atas tu macam penutup bumbung tu. Kalau dia buka tu, dia memang akan boleh buka tau yang atas tu. Memang cantik kalau ambil gambar. Memang lawa sangat-sangat ya. Boleh tengok dekat Google Red Brick Kitchen. Tengok, okay, search kat Google Red Brick Kitchen. Tengoklah gambar-gambar yang ada dekat situ. Ataupun boleh tengok kat TikTok kan, orang review macam mana. Memang lawa. Okay, tapi itulah, kat sini Haifa tengok macam dia punya rumput-rumput tu mungkin dia boleh buat sesuatu, boleh tambahkan rumput-rumput yang lebih cantik, Haifa rasa lah tapi semuanya nampak macam okey je lah, sama je macam Haifa pergi dulu. Cuma ni dekat belakang tu dah ada mushroom punya garden ke apa, Haifa tak pasti belakang tu. Okey, dah ada yang tu je lah yang berbeza, yang lain semua sama je. Okey, kita ambil gambar dulu sebab kita dah nak balik. Okey, video goyang-goyang sebab anak Haifa yang kecil tu, Haifa suruh dia buat vlog. Okay, record, nak kena ajar dia ni skill pegang kamera, record video macam mana kan. Kita bagilah dia. Okay, so itu saja Haifa rasa untuk video kali ni. Goyang. Kau tengah record Oh, silap. Okay, selfie lah. Okay, selfie satu. Okay, yang ni adalah hari seterusnya. Haifa dah nak balik. Lepas tu kita nak salam-salam, okay, untuk salam raya, okay, bagi duit raya dan sebagainya. So masa ni kita dah kemas-kemas barang lah, semua dah masuk dalam kereta, tinggal nak salam-salam je. Okay, so itu saja video Haifa kali ni. Tak ada apa sangat. Okay, siapa yang baru follow Haifa, pastikan tekan butang subscribe, okay, untuk dapat tengok lagi lebih banyak lagi video-video lain. Okay, kalau ada yang nak komen apa-apa, nak suruh Haifa buat video apa pula lepas ni, boleh komen dekat ruangan komen. Sebab kadang-kadang Haifa dah tak tahu dah nak buat video apa. Okay, mungkin Haifa akan buat video tutorial untuk kejap. Okay, anak Haifa dah tanya dah bila nak habis record ni. Okay, so maybe Haifa akan buat video tutorial untuk affiliate yang nak buat nak buka account untuk SSM kan, maksudnya nak daftar SSM and buat account business dan sebagainya. Okay, Haifa akan tunjukkan tutorial dan tu kot Haifa rasa. Okay, cuma Haifa nak tunggu Haifa punya SSM Haifa settle. Okay, Haifa akan tunjukkan macam mana. Okay, so itu saja video kali ni. Okay, jumpa lagi di next vlog. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin daripada Haifa sekeluarga. Sekiranya ada salah dan silap, Haifa mohon dimaafkan. Okay, jika ada tersalah tingkah laku dan tersalah kata dan bicara, okay, semoga dimaafkan. Okay, salam Aidilfitri. Bye bye. Assalamualaikum.
Adik nangis. Okey, nyanyi pun. Ayah. Okey. Elok apa? Elok. Ya. Raya. Ya. Raya. Ni kamu buat ya? Taklah, itu beli. Tak sempat nak buat tahun ni. Dia ni galeri art kan? Galeri art kan? Orang yang punya dia pakai galeri art. Cantik lah dia buat. Tahu lah ni. Dia pakai komputer. Ni beli perfume hari tu. Tak lah, tapi gambar ni dia pakai komputer apa. Ayah pakai handset, mana nak jadi. Jadilah juga apa yang kali meriam. Bam. Dekat hati sini. Mana cepat. Atas depan. Ha. Okey.